Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bertemu lagi dalam pembacaan kitab Hidayatus Subyan. Dan pada kali ini kita akan sambung dalam bab fiqh, dan kita masuk pada tajuk syarat-syarat wuduk dan mandi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Qala al-muallif, berkata pengarang kitab, faslun. Ini suatu fasal. Bermula segala syarat wuduk dan mandi itu 12 perkara. Faslun, ini suatu fasal yang menyatakan syarat wuduk dan mandi. Dan syarat wuduk dan mandi itu ada 12. Jadi 12 syarat ini tertentu kepada orang yang salim. Kepada orang yang salim. Apa itu orang yang salim? Iaitu orang yang sejahtera daripada daimul hadas. Adapun kalau orang yang daimul hadas, maka ada tambahan syaratnya yang akan kita bahas kemudian insya-Allah. Jadi kita terus syarat yang pertama. Syarat yang pertama daripada 12 syarat, yang pertamanya iaitu Islam. Syarat yang pertama iaitu Islam. Jadi mana-mana ibadah yang tergantung ataupun yang terkait dengan niat, mesti kena niat dulu. Jadi mana-mana ibadah yang kena niat, syarat sah atau syarat sahnya ialah Islam dan mumayyiz. Islam dan mumayyiz. Mana-mana ibadat yang perlu kepada niat. Ibadat yang perlu kepada niat, maka syarat sahnya adalah Islam dan mumayyiz. Itu yang pertama. Yang keduanya mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Iaitu kanak-kanak yang sudah sempurna akalnya lah, ataupun kanak-kanak yang dah boleh bezakan yang mana cemar, yang mana suci. Maka dia dipanggil mumayyiz. Jadi syarat nak wuduk, syarat nak mandi wajib ni mesti mumayyiz. Dan termasuk juga orang yang tak mumayyiz ni ialah orang gila, orang mabuk tu tak mumayyiz. Walaupun dia dah dewasa, tetapi dia tak boleh nak bezakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang kotor, yang mana yang bersih, dan yang mana yang bahaya, yang mana tak bahaya. Jadi dia termasuk orang yang ghairu mumayyiz. Yang ketiganya, mengetahui seseorang tu akan kaifiat keduanya. Dia tahu cara nak berwuduk dan tahu cara nak mandi. Kaifiat ni ataupun cara ni dengan makna dia tahu syarat rukun lah, syarat rukun wuduk dan mandi. Dan yang keempatnya, mesti dengan air mutlak. Jadi wuduk, mandi wajib ni tertentu dengan air mutlak. Barulah terangkat hadas ni. Terangkat hadas tu dengan air mutlak. Selain daripada air mutlak tu, tak terangkat lah. Kita guna air mustakmal ke, tak terangkat. Apatah lagi kalau air mutanajis. Kelimanya, mengetahui seorang itu atas jalan yakin ataupun zon lah, akan keadaan air itu mutlak. Dia yakin ataupun sekurang-kurangnya zon bahawa air itu air mutlak. Situasi ni berlaku ketika mana tertukarnya air. Umpama kita tertukar air. Ada baldi yang suci, ada baldi yang mustakmal. Tiba-tiba tertukar. Ada orang baldinya warna yang sama. Jadi kita dah tanda, tapi ada orang yang tukar. Jadi dah tak tahu mana satu yang mutlak, mana satu yang mustakmal ataupun mana satu yang mutanajis. Maka perlu kepada ijtihad lah. Ijtihad mana yang mutlak, mana yang mustakmal ataupun mutanajis. Yang keenamnya, ketiadaan sesuatu yang menegah. Akan sampai air kepada anggota keduanya, kedua anggota wuduk ataupun anggota mandi. Kalau anggota wuduk, yang 4 tu lah, muka, tangan, kepala, kaki. Adapun anggota mandi, seluruh badan. Jadi tak ada yang menegah. Sama ada menegah tu duri yang tercocok ke, kan, syauqah duri, ataupun getah ke, ataupun sisi ikan ke, tak ada yang menegah air untuk sampai kepada kulit anggota
wuduk ataupun mandi. Sebab syarat mandi ataupun wuduk ni mesti sampai air kepada anggota. Kan? Ketujuh, hendaklah mengalir air atas anggota yang dibasuh akan anggota. Yang ini adanya zat air. Adanya zat air. Jadi kalau mandi ni, wuduk ataupun mandi ni, dia panggil ghuslah, basuhan kan. Jadi air itu mesti kena ada mengalir dekat atas kulit. Mesti ada air yang mengalir atas kulit. Dia beza dengan masah. Masah ni sapu. Kalau dalam wuduk tu, kepala tu kita boleh sapu saja tanpa ada air yang mengalir. Tapi kalau anggota yang lain tak boleh. Dia mesti ada air yang mengalir. Yang kedelapannya, ketiadaan suatu yang menafi ia suatu tu akan wuduk dan mandi. Tak ada yang yang menafi lah. Menafi ni maknanya tak boleh, syarat larang dia mandi. Contohnya apa? Iaitu haid dan nifas. Jadi orang yang haid dan nifas tak boleh dia wuduk ataupun mandi. Jadi kalau dia wuduk juga, hukumnya haram lah. Kalau dia wuduk juga, dikira bermain-main dengan ibadah. Bermain-main dengan ibadah. Jadi tak boleh lah. Tak boleh saja-saja ataupun suka-suka dia nak wuduk ataupun mandi ketika mana haid dan nifas. Kesembilannya, ketiadaan mempaling akan niat bagi yang lain daripada keduanya wuduk dan mandi. Maknanya dia kena sentiasa dawam lah dia punya niat, berkekalan niat dia daripada awal wuduk sampai habis, daripada awal mandi sampai habis. Dia tak berpaling. Dia tak berpaling daripada niatnya sekali je yang awal. Tapi kalau di tengah-tengah tu dia berpaling, maka tak boleh juga. Contohnya apa? Seperti niat tabarrud semata-mata. Dia niat nak bersejuk-sejuk semata-mata. Itu contoh memalingkan niat. Kesepuluhnya, bahawa melebih akan basuh daripada qadar yang wajibnya kerana hendak meratakan akan basuhannya. Ini bagi wuduk lah. Sebab kalau mandi, anggotanya seluruh anggota. Jadi nak lebihkan ke mana? Tapi kalau wuduk ni, dia ada had dia, ada batas dia. Dia ada batas muka, batas tangan, batas kaki. Jadi lebihkan daripada batas tu, daripada had yang wajib tu pun dikira wajib juga. Kan? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang menyampaikan akan yang wajib tu, itu pun dikira sebagai wajib jugalah. Kesebelasnya membasuh. Kesebelasnya bahawa tahqiq, yang pasti, yakin ia seseorang itu akan suatu yang menghendaki ia suatu bagi wuduk dan mandi. Jadi dia yakin, dia pasti bahawa dia tu berkehendak kepada wuduk atau mandi. Contohnya dia yakin yang dia dah keluar angin. Yakin dengan yakin atau pastilah. Tapi kalau tak yakin, tak wajib lah. Tak wajib dia wuduk atau mandi. Maknanya dia yakin dia dah berhadas. Berhadas. Kedua-belasnya bahawa membasuh ia seseorang akan anggota yang bertambah, yang menyerupai ia anggota itu dengan asalnya anggota. Jadi segala anggota tambahan, jari yang keenam ke, atau kutil dan sebagainya, yang tumbuh daging ke ataupun kulit yang lebih ke, maka wajib juga basuh. Yang ni pada wuduk lah, dan mandi juga. Wuduk dan mandi. Jadi semua lebihan anggota semua dibasuh. Sama ada jari yang keenam ke ataupun tambahan-tambahan daging yang tumbuh, kan, ataupun kulit yang lebih, maka dibasuh. Jadi cukuplah 12 rukun, 12 syarat wuduk dan mandi bagi orang yang salim. Kemudian dia ada tambahan lagi, dan tambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurah. 3 syarat pula. Dia tambah 3 syarat pula bagi orang yang ghairu salim. Ghairu salim, orang yang darurah. Maka ini kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bissawab.